saya dah transfer kat dia, saya dah transfer kat dia, tak percaya boleh tanya dia. Yo je. Kan? Dia kerja apa? Syul dah boleh transfer RM50,000 pagi. Aku pun tak tahu lah. Tak, yang best tu dah transfer RM50,000, ada 7 cincin. 7 cincin? Aku tak tahu dia nak kahwin dengan anak dara orang ataupun dengan Thanos. Kalau dia nak kahwin dengan Thanos sekalipun, Thanos pun baru ada 5 jari, kau tahu tak? Kan? Mana datang lagi 2? Kan? Kan? Thanos pun dia petik gini je. 5 jari je. Lagi 2 aku tak tahu dia letak mana. Buat loket. Okey. Cop, dia kata dia bagi RM50,000. Dia dah bank in lah RM50,000 ni. Ya. Dan dalam masa yang sama dia beli 7 cincin. Ya, bagi kat perempuan tu. Tiap-tiap hari tukar cincin aku rasa Aku pun tak tahu Hari lah. Isnin dia pakai cincin batu, hari Selasa dia pakai cincin emas, hari Rabu dia pakai cincin belian. Mungkin lah 7 hari. Hari Jumaat dia down sikit pakai cincin ni tembaga. Cincin tembaga kan. Cincin tembaga berlarutan hari Jumaat kan. Tapi kenapa dia yang jadi juru cakap? Aku pun tak tahu. Aku pun tak tahu apa motif dia. Tapi bila tengok muka dia memang mak ni poyo tu. Aku tapi aku tak tahulah kan. Aku mula-mula husnuzon jugalah. Aku cakap mungkin dia bercakap tu, mungkin bapak dia ni nak ada apa-apa nak bagi ucapan ke apa kan.